Padahal dia tak tahu PCOS ni kalau tak dirawat bahaya. You all nampak tak tanda-tanda orang yang ada PCOS? Kadang-kadang diorang tak ada tanda sebab diorang period normal, tak berat, tak gemuk apa semua. Tiba-tiba bila kita scan ada PCOS. Kenapa kita scan? Sebab dia dah cuba pregnant, tak berjaya lebih setahun. Lepas tu dia punya hormon pun kadang tak okey. So bila kita buat scan ada PCOS. Jadi orang yang ada PCOS ni dia tak boleh mengandung natural sebab telur dia tak matang. Apa cara kita nak bagi korang matangkan telur, nak cepat hamil ni? Kita ada beberapa cara. So korang nampak tak dekat sini berapa ramai yang pernah tengok kilang telur, yang pernah cek kilang telur. Ramai orang dia tak ambil tahu. Tetapi kalau dia ada tanda-tanda susah nak turun berat badan, dia ada masalah hormon tak stable, dia ada masalah rambut gugur, dan baru dia datang klinik. Dan juga dia ada masalah macam tak boleh nak hamil walaupun dah kahwin setahun. Buah apa ibu mengandung tak boleh makan? Tak ada masalah. Semua buah boleh makan. Jangan risau. Tapi ambil dalam